Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana izinnya dapat kita bersua pada pagi yang mulia ini. Alhamdulillah. Saya doakan sahabat-sahabat semua berada dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa berada di bawah lindungannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kadang-kadang kita rasa kenapa Allah Subhanahu Wa Taala uji kita macam ni. Jangan persoalkan kenapa Allah SWT uji. Kerana dunia adalah tempat ujian. Apa yang berlaku dalam hidup kita pasti ada hikmah. Bukan Allah SWT tak tahu kita penat, tapi Dia tahu kita kuat. Iringi kejahatan dengan kebaikan. Alhamdulillah, kita baca satu hadis, InsyaAllah. Dari Abu Zar berkata, Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana jua kamu berada, dan inginlah kejahatan dengan kebaikan, nescaya akan memadamkan kejahatan itu, serta berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Tirmizi 1987. Dari Abu Zar berkata, Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana jua kamu berada, dan iringilah kejahatan dengan kebaikan, nescaya akan padam kejahatan itu, serta berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Tirmizi 1987. Alhamdulillah. Melakukan kebaikan memadamkan dosa-dosa kecil. Tetap melakukan kebaikan walaupun sentiasa terjebak dengan kejahatan. Sentiasa memperbaiki akhlak adalah antara diri ketakwaan. Semoga apa kita dengar dapat kita amalkan dan kita sampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.